Macam biasa geng, ada video, ada set combo. Set combo hari ni aku buat set combo Sea Power saiz 800. Sesiapa yang nak main laut Sabah Sarawak, nak main Thailand, korang tengok set hari ni. Hari ni aku buat set combo Daiwa Sea Power 800. Baru guys, semua baru. Mesin baru, rod baru, tali baru, bateri semua baru guys. Jadi dekat sini korang boleh tengok mesin ni colour biru guys. Ini khas untuk main laut Sabah Sarawak, laut Thailand, memang sesuai gila guys. Yang mana nak main laut heavy, nak tarik ikan 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo ke, ini setup yang sesuai. Jadi untuk mesin memang khas untuk game-game heavy lah. Kalau korang nak masuk tali besar pun boleh masuk banyak. Korang tengok capacity dia punya spool ni. Kalau masuk tali besar boleh masuk banyak. Dan mesin kayuhan kanan. Kalau korang tak tahu nak guna Sea Power 800 ni, mesin elektrik ni, kita orang boleh ajar guys. Jadi untuk rod pula guys, rod yang aku bagi dekat korang ni, rod Yamato Samurai V3. Rod Yamato Samurai V3 ni, material dia solid carbon. Depan dia lembut, belakang dia keras. Tapi yang kali ni, sinker yang ini adalah 1 kilo hingga 2.5 kilo. Jadi kalau korang pakai batu bawah 2.5 kilo, korang memang sesuai sangat lah. Nak main Sabah Sarawak ke, Thailand ke, itu memang ngam. Jadi kalau korang beli rod Yamato Samurai V3 ataupun V2 ataupun Samurai VJ, korang berpeluang masuk dalam kontes guys. Dan berpeluang menang Daiwa Seaboard 600mj yang bernilai berharga RM4,000. Ini 600mj. Ini kontes Yamato season kedua guys. Siapa-siapa beli rod Yamato ni, korang berpeluang menang Daiwa Seaboard 600mj. Kena join kontes. So untuk section 2 piece panjang 7 kaki. Jadi untuk bahagian belakang dia, ini memang sesuai sangat kalau korang nak letak tes yulang ke, nak letak dalam pipe ke. Belakang pun ada gimbal. Lepas tu reel set dia ada double lock. Double lock ni penting guys. Korang beli mesin mahal, ribu-ribu, tapi ada satu lock je, bahaya. Jadi kalau untuk main game-game heavy, memang suggest korang pakai yang ada double lock. Lepas tu EVA dia memang selesa korang pegang. Yang ketiga guys, kita akan bagi tali Yamato. Tali Yamato ni saiz 80LB. Dan untuk 80LB boleh masuk sebanyak 600 meter. 600 meter tu dah memang cukup banyak lah. Kalau korang turun pun paling-paling dalam 300 meter macam tu. Untuk 80LB ni, korang tengok dia punya ketebalan dia. Tebal, tapi tali Yamato ni spesialnya dia lembut lah. Korang tengok dia punya lembut tu. Jadi bila tali lembut ni, sensitivity dia memang sangat tinggi. Dan kekuatan tali Yamato 80LB, ikan bawah 80 kilo memang tak ada masalah untuk korang tarik. Ketahanan 5 hingga ke 10 tahun. Dan last sekali, kita orang akan bagi bateri guys. Dalam set ni korang dah tak perlu nak pening-pening lah nak cari bateri apa, rod apa, tali apa, sebab semua satu set. Untuk bateri, ini bateri Yamato saiz 20k mAh. Ketahanan dia 4 ke 5 hari guys. Dan yang ini, dia mengeluarkan 16.4 volt kalau bateri full, betul-betul full. Jadi mesin korang memang sangat perform lah. Dekat sini ada juga lubang charge USB. Kalau korang nak charge USB kat sini, charge handphone boleh. Ni tempat charge dia. Ni kalau korang ada spotlight, korang boleh cocok dekat sini. So ini bateri Yamato, ketahanan 4 ke 5 hari. Jadi harga satu set ni guys, harga dia 38 je. 38 net guys. Tu last price kita orang boleh bagi. Kalau korang berminat dengan set combo Daiwa Sea Power ni, saiz 800, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang, ataupun terus datang kedai kita di Orchid Tackle Kelang. So macam biasa, kalau korang berminat, korang DM je.